Pagi semua, sahabat Kak Siti. Sekarang Kak Siti berada di Pantai Kelanang. Pantai Kelanang ni terletak di sebelah Selangor. Nah, pagi ni kami tidur di sini Kami bercamping di sini. Ini peralatan Kak Siti. Sebentar lagi Kak Siti nak masak. Sarapan mungkin buat cucuk badak. Bukan buat, goreng cucuk badak. Dengan air teh. Nah, kemudian sinilah kami duduk. Memang sini cantik tempat dia. Ada batu-batu. Dan sebenarnya kalau tempat perkemahan tu di ujung sana. Di ujung sana tu ada perkemahan sebelah sana. Juga ada tandas buka 24 jam. Nah, kalau malam di sini memang ramailah orang. Tu kereta Kak Siti. Kemah Kak Siti. Tapi di sini kurang nyaman sebab banyak anjing Kesatu banyak anjing, kedua monyet pun banyak. Itu je lah yang kurang nyamannya. Kalau untuk tempatnya memang cantik, bagus. Ramai orang mancing kalau malam. Di sini pun kalau dari pagi sampai malam pun orang non-stop ada terus. Ada terus orang. Jadi memang seronok kalau camping di sini. Nampak penampakan dari jauh tu. Endoi. Gitu. Tu anak dara tu tidur situ. Malam tidur dalam kereta dia. Siang dia tidur endoi. Di sini tempat orang jual. Tak tahu sama ada hari ni ada jual atau tidak, saya tak pasti. Tapi di sebelah sananya ada tempat solat. Tempat solatnya tapi dikunci Kalau hari-hari macam hari Jumaat, Sabtu, Ahad buka. Selain tu memang dikunci. Kemudian tandas pun dikunci juga. Okey, terima kasih. Selamat pagi semua.